Aku rasa aku dah menyimpan lah tapi asyik habis je. Pernah tak berlaku macam tu? Sebelum itu jangan lupa save dulu video ini. Hari ke-46, kesilapan biasa bila menyimpan. Ya, sebenarnya kita menyimpan tapi duit asyik habis. Perasan tak? Sebenarnya awal bulan semangat, bila dapat gaji semangat menyimpan. Tapi tak sampai tengah bulan, simpanan kita tu telah dikorek untuk digunakan. Masuk minggu kedua, dah tambah sikit. Masuk minggu ketiga, dah nak susut dah. Selain bulan, minggu keempat dah langsung dah tak ada simpanan kita. So sebenarnya kadang-kadang bukan isu kita ni tak pada menyimpan, tetapi sistem yang nak melindungi simpanan kita tu. Maksudnya kita kena pastikan kita letak kat tempat yang kalau boleh susah untuk kita keluarkan, mudah untuk kita keluarkan, dan kita rasa sayang nak keluarkan. Ingat, simpanan sebenarnya bukan tentang jumlah. Sebab ada orang juga bila nak menyimpan, sebenarnya simpanan penting sekali adalah tentang komitmen dan disiplin kita untuk konsisten. So simpanan bukan gagal sebab amount kita yang kecil, tetapi sebab kita tidak konsisten dan juga kita selalu beri alasan untuk menggunakan simpanan kita yang ada.